Tujuan kita adakan PC pada hari ini adalah untuk kita membuat kenyataan tentang pendedahan isu RCI. Semua sudah sedia maklum, sejak 3 hari yang lalu Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa RCI tabung haji akan dijadikan public untuk semua orang. Saya ingin balik kepada latar RCI ini. Ia telah ditubuhkan pada tahun 2021 semasa pemerintahan Perikatan Nasional di bawah Perdana Menteri Mahyudin Yassin. Dan pada hujung 2022 selesai tenure ataupun period kajian ataupun siasatan RCI tersebut untuk dipersembahkan kepada Kabinet. Dan kebetulan Kabinet pada waktu itu ialah kerajaan baru di bawah Datuk Seri Anwar, dan mereka telah pun mengemukakan RCI itu, laporannya, dan sejak daripada itu kita tidak ada akses kerana dia dikategorikan sebagai Akta Rahsia Resmi Kerajaan, OSA, Official Secret Act. Secara peribadi, saya sebagai orang yang ada kepentingan dalam itu, sebab saya sendiri adalah salah seorang yang dipanggil untuk menjadi saksi kepada kepimpinan 2018 hingga 2020. Dan oleh kerana saya secara peribadinya punya satu kepentingan, maka saya lah orang yang paling teruja lah untuk mengetahui apa dia konten, kandungan laporan RCI itu, kerana latar RCI itu adalah berpandukan dari tahun 2014 punya kepimpinan hingga 2020. Itu dia punya period of kajian dan siasatan dia. Jadi kebetulan 2018, 2020 saya yang jadi menteri dan bertanggungjawab atas tabung haji. Maka selain daripada itu, kita juga nak tahu di dalam report RCI itu apa dia punya result. Kerana di luar sana, sejak daripada saya ambil alih 2018, serangan ke atas tabung haji itu begitu agresif. Dan semua kita sedia maklum, antara serangan yang memberi kesan kepada orang Islam, orang Melayu itu adalah aset tabung haji dijual. Contohnya, Lim Guan Eng mengambil alih tabung haji, dan saya 2 kali. Satu saya menyaman, yang kedua saya disaman. Tapi dalam kedua-dua kes itu, alhamdulillah, mahkamah memberikan kemenangan kepada saya. Yang saya saman itu, dia telah tarik balik kenyataan dia. Yang saya diheret disaman kerana saya menjawab fakta, saya diheret disaman, akhirnya saya diberikan kemenangan dan saman itu ditolak. Jadi itu kemenangan mahkamah. Bagi saya satu kemenangan yang diiktiraf lah. Tapi still benda tentang tabung haji ini masih diligar, dimomokkan, dituduh jual, dituduh DAP kuasai, saya yang merosakkan tabung haji, PH yang telah merosakkan tabung haji dan sebagainya. Jadi it's high time lah the truth will prevail, bahawa ini bukan kemenangan mahkamah yang kita berhujah selalu, tapi satu laporan yang komprehensif, yang bebas, profesional, diperkui oleh perlembagaan, dan ahli-ahli panel yang ada di dalam Suruhanjaya itu adalah mereka yang berkelayakan untuk membuat komen. Dan di situlah saya mengharapkan, Pakatan Harapan mengharapkan bahawa dengan terdedahnya RCI ini, kita dapat tahulah apa sebenarnya yang berlaku. Adakah tuduhan-tuduhan menjual aset, adakah tuduhan-tuduhan, dan kita juga ada fakta dan maklumat tentang penyelewengan sebelum 2018 yang melahirkan usaha penstrukturan semula yang waktu saya ambil, ataupun comprehensive turnaround program bagi menyelamatkan tabung haji. So bagi saya telah tiba masanya RCI ini didedahkan kepada awam,
dan kita nak tengok siapa yang betul-betul jadi dalang yang merosakkan tabung haji dan siapa yang menyelamatkan tabung haji. Dan di atas dasar itu Pakatan Harapan komitmen mereka sejak dari awal untuk menyelamatkan institusi tabung haji sebagai institusi 100% Islam yang ada kepentingan 9.2 million pendepositor yang kita kendalikan lebih kurang 33,000 jemaah haji setiap tahun, dan kita ada nilai aset yang sekarang ni mungkin dah 80 bilion serta kepentingan-kepentingan perniagaan yang ada di dalam tabung haji, and it is all 100% Muslim. Jadi bagi kami telah tiba masanya, saya harap Perdana Menteri memenuhi janji dia untuk mendedahkan apa isu yang ada di dalam RCI ini, dan saya sebagai orang yang terlibat secara langsung bersedia untuk melihat apa kesalahan yang telah saya lakukan kalau ada, dan apa kebaikan yang telah saya lakukan kalau ada, siapa yang menjadi dalang, siapa yang apa yang disebut sakau, siapa yang jadi perosak, tidak mengikut undang-undang. Ini kita tunggulah. Saya tak boleh cakap sebab saya pun tak tengok apa laporan RCI itu. So bagi saya, akhirnya saya harap tuduhan-tuduhan itu yang selama ini dimainkan, dimomokkan untuk memburukkan nama PH di kalangan orang-orang Melayu, saya rasa kita dapat ada satu jawapan, dan jawapan itu bukan daripada mana-mana parti politik, tapi jawapan itu datang daripada Suruhanjaya Diraja yang bebas dan berkecuali serta profesional. Dan bagi saya ini bukan sekadar soal politik atau soal mempertahankan individu. Ini soal menegakkan kebenaran, memulihkan keyakinan rakyat, khususnya orang Islam terhadap institusi terbesar tabung haji. Kalau you tengok dia punya pendepositor about 9.2, 9.7 million, it's half of a Muslim population tau. Half of Muslim population di Malaysia adalah pendepositor tabung haji. Jadi ini bukan benda yang kecil, dan saya mengharapkan dengan pendedahan ini dapat rakyat dapat menilai mana satu yang fakta, mana satu yang auta, dan dengan itu sekali lagi saya menegaskan, sekali lagi kami menegaskan, Pakatan Harapan committed untuk membela, menjamin institusi Islam supaya dihormati dan betul-betul mencerminkan integriti kepada institusi lain, dan inilah yang kami fulfillkan dalam usaha kami waktu 2018 hingga 2020, dan sekarang alhamdulillah tabung haji di bawah PMX dan juga menteri yang ada telah kembali kepada landasannya yang sebenar, hasil dari pemulihan yang telah kita lakukan pada 2018. Okey, itu saya punya statement. Kalau ada apa-apa soalan tentang RCI sebelum sahabat saya akan sentuh isu lain. Tadi cakap dengan laporan itu bermula 2014 Yes. 2014 tak silap saya pengurusi tabung haji waktu itu adalah Aziz Rahim. Menteri dia adalah Jamil Khair. Timbalan dia tak silap saya adalah Ashraf Wajdi. Dan Perdana Menterinya semua orang sedia maklumlah, the famous Bosco. So that was the leadership 2014 sampai 2018. Baru kita ambil alih waktu itu PH 1.0. Saya sebagai menteri dia, timbalannya yang berhormat Fauziah Saleh, CEO-nya waktu itu ialah Datuk Seri Zukri, dan dia punya chairman ialah Tan Sri Makno Yusof. Soalan itu sekaligus membawa kepada biar orang dapat menilai dua leadership, siapa yang merosakkan, siapa yang cuba selamatkan. Itu dua leadership yang you tanya tadi lah.
Tapi please check again lah. Saya takut saya tersilap. Saya punya statement itu, you can just Google aja lah. 2014, who is the chairman, who is the CEO. So nama-namanya lah tu. Sebut tu kemungkinan lah kot. Kalau siapa yang akan PMX maksudnya. Dia obviously dalam RCI itu mereka juga dipanggil lah. Sebab dia melibatkan 2014 hingga 2020. Jadi siapa yang menanggung ataupun diberi amanah untuk jaga tabung haji, termasuklah board director dia, termasuklah dia punya pentadbiran pengurusan kanan dia, dan termasuklah menteri dan timbalan menteri dia, CEO dan juga pengurusi dia, semuanya dipanggil. Saya pun, tim saya semua dipanggil untuk memberi jawapan ataupun menjadi saksi kepada penyiasatan tersebut. Dan saya nak ingatkan ya, bukan senang atau mudah atau seronok duduk dalam siasatan ini. Sebab dia punya model lebih kurang macam mahkamah. Macam mahkamah. Soalan yang diaju, dokumen yang kita serahkan mesti diperakui. Ya. So, saya telah mengemukakan semua apa yang perlu diketahui oleh pihak panel, dan saya pastinya teruja lah mana dia report tu. So di situ rakyat akan tahu leadership 2014 sampai leadership 2020 dan membuat perbandingan siapa yang merosakkan, siapa yang menyelamatkan. Saya tak boleh kata saya menyelamatkan sebab saya pun tak tengok. Tapi as far as I'm concerned, waktu 2018 saya ambil alih, banyak penyelewengan yang berlaku pada tahun 2014 sampai saya ambil alih 2018. Okey. So saya tak bercakap atas laporan sebab saya tak tengok, tapi saya bercakap atas maklumat yang kami ada waktu itu, 2018. Nombor satu, sumber yang kita nampak ada penyelewengan itu ialah pada laporan audit tabung haji 2017. So saya ambil alih 2018. So 2017 itulah dibentangkan audit itu. Ada beberapa perkara besar yang saya boleh anggap sebagai satu penyelewengan. Satu ialah hibah atau dividen dikeluarkan dalam keadaan tidak mematuhi akta tabung haji. Secara khususnya Seksyen 22 3C. Kenapa dia tak patuh? Kerana keadaan keuangan tabung haji waktu itu ialah aset lebih rendah daripada tanggungan. Sedangkan syarat untuk mengeluarkan subsidi, mengeluarkan dividen, mestilah aset kena lebih daripada tanggungan. Ya. Satu. Syarat kedua, mesti untung. Mesti untung. Tetapi bila kita tengok dalam laporan 2017, untung itu dimanipulasikan dengan penyelewengan kewangan, menampakkan untung tapi tak untung. Apa dia antara penyelewengan dia? Catat betul. Satu, nilai rosot atau impairment value atau impairment policy tidak dibuat mengikut standard kewangan. Itu besar kesalahan dia. Standard kewangan menetapkan 20% mesti di bawah rugi. Saham kalau dia jatuh 20%, dia mesti dikategorikan sebagai rugi. Now, kalau tanya saya apa dia buat nak manipulasi tu? Menteri dan juga board member tukar polisi, impairment polisi yang lari daripada yang sepatutnya kepada dia tukar 70%. Dia punya nilai ambang, nilai rosok dia naikkan 70%. Dan berapa kali? 3 kali dia tukar dalam tahun kewangan itu. 70%, lepas tu dia naikkan 80%, dan akhirnya dia naikkan 90%. Gamaknya 70% dia buat, tengok masih rugi. Dia naikkan 80%, masih rugi. Bagi dia naik 90%, barulah nampak bahawa keseimbangan kewangan itu menunjukkan untung. Dan bolehlah dia keluarkan hibah dan dividen. This
is criminal punya breach kerana you telah memanipulasikan keuangan yang sebenarnya. Ya. Yang ketiga, apa yang juga dilihat sebagai satu penyelewengan ialah mereka gagal untuk merekodkan kerugian. Salah satu daripada itu adalah TH Heavy Engineering. TH Heavy Engineering yang rugi 200 juta lebih. Tapi tidak direkodkan sebagai satu kerugian. Dan ini kesalahan kerana you menyembunyikan account you yang dianggap sebagai manipulasi. Hanya untuk nak tunjuk untung. Sebab kalau dia letakkan itu, lagilah dia akan, aset dia akan lebih menjunam. Faham tak? So what happened is that kepada undang-undang korporat dan sebagainya, ia dianggap sebagai penyelewengan. So bila saya ambil alih, semua itu bukan saya reka. Kalau orang kata ini Mujahid reka, dah. Itulah yang ditunjukkan dalam apa? Laporan audit 2017. Kemudian kami nak confirm lagi, betul ke benda ini? Kami buat pula satu finding bebas, PricewaterhouseCoopers, yang akhirnya mensahkan dalam laporan audit yang diletakkan di bawah emphasis of matter, EOM. Yang saya sebut tadi tu, dia letak dalam emphasis of matter. Ya, dia luluskan, tapi dia letak itu sebagai amaran keras. Dan ketika kita cek balik dengan PricewaterhouseCoopers yang kita ambil alih waktu itu, kita suruh dia buat satu investigation, mensahkan, dan memang semua yang dibuat kajian oleh PricewaterhouseCoopers itu mensahkan bahawa pertama adanya 4.1 billion gap deficit between asset and liabilities. Yang kedua, berlakunya perubahan impairment policy. Setahun tu 3 kali dia ubah. Hanya untuk memenuhi dia punya balance sheet dia baru untung. Dan yang ketiga, memang benar adanya saham dan syarikat yang rugi tapi tidak direkodkan. You ask me, apa itu kalau bukan penyelewengan? Itu yang saya tahu dalam saya punya genggaman. Apa yang RCI kajian itu lebih mendalam saya tak tahu. Kita tunggulah. Benar atau tidak apa yang saya kata. Kerana tindakan saya untuk melakukan pemulihan dan penstrukturan semula adalah berasaskan kepada laporan-laporan yang saya sebutkan tadi. Dan semua laporan itu adalah yang berwibawa, iaitu audit 2017 dan PricewaterhouseCoopers, termasuk Ernst & Young. Ernst & Young kita buat satu kajian kepada semua anak syarikat. Dan antara dapatan yang kita temui adalah ada syarikat yang untung tapi tak bayar kepada parent company, iaitu Tabung Haji Induk. That's another issue. Kenapa itu berlaku? Termasuk tidak membayar untung, tidak membayar hutang yang due kepada Induk, Tabung Haji Induk. Jadi dalam zaman saya, kita juga telah memfailkan laporan polis terhadap individu-individu tertentu kerana penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Tapi waktu itu tidak ada apa-apa tindakan, dan 2020 jatuh kerajaan, semua orang sedia maklum, dan Perikatan Nasional ambil alih. Waktu itu mereka yang mendesak, khususnya PAS, supaya buatlah RCI. Kononnya dia buat RCI ini nak membuktikan saya jual tabung haji, nak membuktikan aset ini saya yang lupuskan dan sebagainya. Dan walhal saya telah defend benda itu di mahkamah, bahawa aset tidak dijual, yang ada ialah pemindahan aset daripada tabung haji, dan aset itu adalah aset-aset yang underperforming kepada syarikat bertujuan khas atau special purpose vehicle urus jemaah sendirian berhad yang duduk di bawah kuasa Kementerian Keuangan. So there is no issue of jual at all.
dan dia disahkan di mahkamah. Dan cuma saya nak sahkan lagi, ada tak pengesahan itu dalam RCI ni. So itulah isu yang ditanya oleh sahabat kita tadi, apa yang dimaksudkan dengan penyelewengan. Bagi saya, itu penyelewengan korporat yang terbesar dalam negara ini. Yang itulah, maka Datuk Seri Anwar nak dedahkan dia dan let the public judge lah, apa betul atau tidak dan sebagainya.